Dan terima kasih kepada rakan saya dari Indrapura menaikkan soalan ini. Kerajaan akan terus mempergiatkan penguasaan bagi memastikan bekalan bahan ini tidak terjajas di pasaran dan harganya berada di paras yang munasabah. Pada masa yang sama, harga barangan di pasaran ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran dengan izin demand and supply. Faktor cuaca, ekonomi global, persaingan, kadar tukaran wang asing, kadar upah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Kementerian Perdagangan dalam kos negeri dan kos sara hidup sentiasa menjalankan pemantauan dan penguasaan yang rapi sepanjang masa dalam memastikan kestabilan harga di pasaran. Antara tindakan yang telah diambil adalah nombor 1, mengadakan seksi libat urus bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sebagai kementerian yang memantau bekalan keperluan pengguna di peringkat huluan supaya sentiasa mencukupi untuk pasaran tempatan. Nombor 2, melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan. Nombor 3, menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan 2011 bagi mengawal pengambilan untung secara tidak munasabah oleh peniaga. Nombor 4, menguatkuasakan perintah tanda harga bagi barangan dan cas bagi perkhidmatan 2022 bagi memastikan peniaga meletakkan tanda harga. Nombor 5, menguatkuasakan Akta Kawalan Bekalan 161 bagi memastikan keberadaan bekalan di pasaran. Nombor 6, melaksanakan ops kesan bagi memastikan tiada berlaku elemen pencatutan terhadap harga barangan dan perkhidmatan susulan pelaksanaan penyelesaian subsidi diesel. Nombor 7, melaksanakan ops sama menarik penyamaran yang dilakukan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa. Nombor 8, menjalankan siasatan aduan susulan aduan yang diterima dari peniaga. Nombor 9, mengadakan seksi libat ulus bersama pemain industri bagi membincangkan kestabilan harga dan keberadaan bekalan di pasaran pada masa yang sama. Pihak industri tidak menaikkan harga tanpa memaklumkan kepada pihak kementerian supaya tidak membangkangkan pengguna. Sekian, terima kasih.